Balik sambut, nak pergi atap itu. Itu adab Islam tu. Bukan tiga orang putih tak. Lama dah ustaz, cemuh tua dah. Bila tua hukum tak ada. Tak ada hukum tu. Dia hukum ni untuk orang muda-muda baru nikah je. Nampak? Tak tengok orang tua kita dulu. Bila bunyi cik kita klik, ayah kita klik, dia pun berongas selalu muka pintu. Tolong buka pintu ke apa. Kelik pun, kelik dengan basikal, gelik gitu, tak ada kelah-kelah pun. Tapi pasal itu suamiku. Adab Islam. Nabi ajar kita. Ni untuk laki kelik, dia duduk selebing depan estero. Obatnya ketuh terbalik. Waktu dah Assalamualaikum, Assalamualaikum. Naiklah pintu buka dah. Oh, sabuk. Mana? Mendengar ngajar anjing. Ngaji anjing rutin tu. Kelas-kelas Quran rutin orang mah. Ada jemaah Yasin kebanding pok kita, malah pok kita rajin pok dia. Tapi tengok. Awal-awal lagi sudah diajar dengan adab. Kalau dalam kitab Muhimmah diajar ke dia? Balik sambut, nak pergi atap itu. Itu adab Islam tu. Bukan tiga orang putih tak. Lama dah ustaz, cemuh tua dah. Bila tua hukum tak ada. Tak ada hukum tu. Dia hukum ni untuk orang muda-muda baru nikah je. Nampak? Nabi SAW bersabda, duduklah di tempat dudukmu. Engkau tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin. Ini taklah ansur Nabi. Diajar pula kita. Maknanya hak tina tu, perempuan tu dia buat tugas tanggungjawab dia sebagai seorang isteri. Kita sebagai seorang suami ada tolak ansur juga. Tak apa. Duduk. Nak. Aisyah berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk sambil meletakkan kepalanya pada pangkuanku. Lalu beliau tidur terbaring. Siti Aisyah duduk selok gitu. Rasulullah pun tidur atas paha. Romantik. Malam ni jangan klik buat. Dengar dulu. Klik buat lagi paha, latap kok cabung. MC pula esok. Nak ya. Pun tak laki tak pala, gelenya, tak ada yang tua. Ada hati yang tidak tak apa. Aku pau. Tak ada satu. Kita nak buat sunnah tak? Alah, kau tak ada tok padah nak. Bengai kau mata. Romantik Rasulullah. Lalu beliau tidur terbaring. Maka aku hilangkan uban pada janggut dan aku dapatkan 19 rambut yang sudah putih. Aku bilang janggut Rasulullah ada 19 putih. Ji berapa ji? Berapa dah? Banyak dah. Ji, banyak lagi nampak dah. Tu email cukup tak nampak dah. Maka terfikirlah dalam hatiku dan aku katakan, sesungguhnya beliau akan keluar daripada dunia sebelum aku, sehingga tetaplah suatu umat yang sudah ditinggalkan Nabi. Maka aku menangis sehingga mengalirlah cucuran air mata pada pipiku, dan air mataku itu menitis pada muka beliau kerana beliau terbangun dari tidur. Bila aku ada 19 orang hak putih tu terdetik di hati aku, aku akan kehilangan Rasulullah. Aku akan kehilangan Rasulullah. Pasal tanda untuk mati sudah ada. Umat akan kehilangan Nabi. Di antara isyarat tua,
sampai di penghujung dekat nak mati dah, Allah Ta'ala sudah hantar alamat, iaitu putih janggut. Bila aku terfikir lagu tu, aku pun menangis, kerana aku akan kehilangan Rasulullah, umat akan kehilangan Nabi. Titisan air jernihku itu jatuh atas pipi Rasulullah. Rasulullah berasa sejuk, Rasulullah pun tersedar. Bila Rasulullah tersedar, Rasulullah berkata, gerangan adakah yang engkau menangis? Gerangan apakah yang engkau tangis, wahai Ummul Mukminin? Maka aku menceritakan jalannya kisah tadi kepadanya. Jerit apa Dia mau jerit apa? Gitulah maksudnya. Aku pun ceritalah. Aku bila janggut Rasulullah ada 19 orang, aku pun mari terfikir Rasulullah akan wafat, Rasulullah akan meninggalkan umat. Waktu aku mari berasa sedih. Sebab tu aku cerit. Lalu Rasulullah tanya, keadaan manakah yang lebih hebat bagi mayat? Yang menjerit siapa gitu mo tu ingat ke mati tu, menjerit gitu mo ingat ke mati tu, keadaan manakah yang paling dahsyat, yang paling hebat, yang paling menakutkan kepada mayat? Yang menjerit siapa gitu mo. Aisyah kata, tunjukkanlah wahai Rasulullah. Aku tak tahu. Hanya Allah dan Rasul sahaja yang tahu. Lalu Rasulullah kata, bahkan engkaulah yang mengatakannya. Takkan mu tak tahu, mu yang royaknya. Yang mu jerit siapa gitu mu tu mesti mu merasai, mu tahu, mu boleh bayangkan. Lepas tu mu menangis. Kalau tidak mu tak menangis, kalau tak nak bayar ke apa gini. Lalu Aisyah kata, tidak ada keadaan yang lebih hebat bagi mayat daripada waktu keluarnya mayat dari rumahnya, di mana anak-anaknya sama bersedih hati, di belakangnya mereka sama berkata, aduh ayah, aduh ibu. Langsung Siti Aisyah kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saat yang paling menakut, yang hebat, yang memilukan sepilunya kepada mayat, iaitu apabila mayat dia, seseorang itu dibawa keluar, duduk muka pintu, nak buat turun nak pergi. Inilah saat paling pilu sekali. Dan kita pun terbayar juga. Waktu itulah pilunya. Semua senyap belaka. Anak bini pun boleh bayarkan hati pilu, nitik air mata sedih pasal tidak akan kembali lagi. Inilah terakhirnya duduk dalam rumah ni, orang nak usung tu. Kita boleh bayarlah saat pilu tu. Siti Aisyah kata, inilah saat pilu kepada mayat. Tapi Rasulullah kata ke dia, itu juga termasuk hebat, termasuk pilu. Maka manakah yang lebih hebat lagi daripada itu? Rasulullah kata, hak tu hebat dah, hak tu pilu dah. Ada lagi yang pilu lagi. Ada lagi. Ada lagi pilu, hak lebih pada tu lagi. Aisyah kata, kalau hak tu pun pilu, ada lagi hak lebih pilu lagi. Tidak ada ihwal, keadaan yang lebih hebat bagi mayat ketika ia diletakkan di yang lahat dan ditimbuni dengan tanah di atasnya, kerabatnya sama kembali. Begitu pula anak-anak dan para kekasih, mereka sama menyerahkan kepada Allah beserta segala amal perbuatannya. Kalau hak tu tidak pilulah sangat lagi, inilah saat paling pilu sekali ya Rasulullah, iaitu apabila orang usung buat pergi kubur, bubuh dalam liang lahat, kambuh timbul dengan tanah, anak bini, kekasih, isteri dan sebagainya, anak beranak apa, semua orang terbalik belakang, tinggallah dia keseorangan. Inilah saat yang paling pilu, sepilu-pilunya ya Rasulullah. Pak Rasulullah kata ke dia, maka di waktu itu Siti Aisyah kata, lalu setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburnya. Tinggallah dia berhadapan dengan Munkar dan Nakir. Inilah saat paling menakut dan memilukan kepada mayat. Rasulullah kata, adakah yang lebih hebat lagi dari itu?
Hak meroyak yang pertama dengan yang kedua tu hebat. Tapi ada lagi yang sehebat-hebatnya, very very hebat. Yang terhebat ada lagi. Langsung Siti Aisyah kata, Allah dan Rasul sahaja yang tahu. Kalau dua perkara tu aku royak hebat dah, tapi ada lagi yang lagi hebat, tak tahulah aku. Aku rasa hak dua ni pun tak ada arah nak rasa tu. Tak boleh nak bayar tu. Kalau ada lagi tak tahulah ya Rasulullah. Allah dan Rasul sahaja yang tahu. Lalu Rasulullah kata, wahai Aisyah, kalau mu nak tahu gak, saat paling menakutkan, paling hebat, paling memilu kepada mayat, iaitu apabila keadaan mayat ketika orang yang memandikan masuk ke rumahnya untuk memandikannya. Inilah saat paling sepilu-pilunya pada mayat. Tikoning. Berapa? Kerana Rasulullah kata, maka keluarlah cincin di masa remaja dari jari-jarinya, dan ia melepaskan pakaian pengantin dari badannya. Bagi para sufuh dan fuqaha, sama melepaskan sarban dari kepalanya untuk memandikannya. Tikoning sudah tidak ada erti apa-apa dah. Cincin adalah isyarat kepada kekayaan. Harta benda tak ada dah ertikan ni. Muntah sehoyaklah tanah mu bereka-reka, pitih mu berjuta-juta, rumah sewa mu bagai-bagai lagi, tak ada dah ertikan ni. Di waktu ni tak ada dah. Lah ni mu boleh sahulah. Lah ni mu boleh hagah lah. Lah ni mu boleh carilah secari-carinya, sehingga membujur lalu menitah patuh caralah kau harai-harai, kau halal-halal, sehingga kamu meninggal zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, siapa tak dengar orang ngajar, cari lah. Sebenarnya mu bodoh. Mu duduk kejar-kejar cari barang hak mu nak tinggal, tetapi dalam masa yang sama mu meninggalkan barang hak mu nak bawa. Cerdik ke bodoh. Aku beri 24 jam ke mu, satu hari satu malam, banyak jam mu mengeluarkan, menggunakan masa mu untuk cari harta. Untuk bersama aku berapa minit saja. Zuhur setengah jam, asar setengah jam, maghrib isya 2 jam, subuh setengah jam, 2 jam setengah, 3 jam setengah je, daripada 24 jam. Selebihnya lagi untuk nafsu mu belaka. Itu aku bubuh zuhur, asar, subuh, maghrib isya. Kalau tak langsung, bodoh mu cari barang-barang hak mu nak tinggal. Mu tak fikir sekabut barang hak mu nak bawa. Minta maaf lah. Di mana-mana saja amu contohkan supaya kita mudah nampak. Orang yang live malam ni mungkin dia kata barang tulos cerita. Pasal dia live setiap malam, dia dengar semua. Orang di Go Maksum baru dengar malam ni. Pasal ini live ni YouTube seluruh dunia yang akan mengikuti ceramah malam ni, bukan orang Go Maksum. Media hamba ni media YouTube seluruh dunia. Selepas ni tuan-tuan boleh jumpa media hamba, tengok orang-orang yang komen di luar-luar negara, daripada Melbourne, daripada Ukraine, daripada UK, England, yang komen ni, daripada Thailand, Brunei, Singapura. Dia mengikuti program ni. Mungkin dia dengar sokmo lah, tetap malam hamba royak, dia tak kuliah hamba, tapi mungkin baru pada orang di Go Maksum. Sorry to say lah, pasal dia mau dengar sokmo dah. Hamba selalu contoh, kita kecek dengan saing-saing kita lah. Aku ni kalau aku mati tak apa dah. Berapa? Orang tina aku tak bimbel dah. Rumah ada dah. Segala kelengkapan. Ada tempat neduh, ada sarang. Pitih aku dalam tabung haji, dalam bank,
Maknanya kalau bini aku nak makan, aku ada peceng ke apa begini, tak susah. Tak payah keluar TV3 bersamamu. 3 generasi makan pun tak habis. Anak-anak aku semua jadi belaka, kerja belaka. Tak ada hal.